Okey semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Okey, so pagi ni kita ada dekat playground. Pagi ni kita bersenam sedikit. Okey, Atia kat situ. Yang daddy dia. Okey, tadi Atia dah bersenam dekat depan ni. Okey, tadi Atia bersenam dekat situ. Nampak tak? Yang ada alat-alat senaman tu. Okey, dan punca utama Haifa kena bersenam adalah disebabkan kita sangkut JDM yang hari tu punya check up tu kan. Lepas kita minum air gula tu, 3 hari lepas tu nurse suruh datang kat KK. Okey, dan Haifa sangkut air gula. Okey, tapi Haifa tak dapat lagi lah bacaan tu. Bacaan tu mungkin lambat sikit untuk diorang letak dekat buku tu. Okey, tapi diorang dah tahulah siapa yang sangkut. So Haifa sangkut. So disebabkan tu esoknya tu Haifa kena buat BSP. Okey, yang ambil darah dekat ujung jari tu kan, untuk cek gula. So Haifa cek gula pukul 8 pagi, pukul 11, lepas tu pukul 3 petang dengan pukul 8.30 malam. Okey, so disebabkan tu juga Haifa dah kena kawal lah pemakanan. Untuk bacaan BSP Haifa tu Haifa letak kat sini. Okey, semua okey, normal bacaan tu. Nanti 28 hari bulan Haifa kena buat lagi ujian. Tapi Haifa dah belilah alat yang glukometer tu, sebab Haifa malas nak ulang alik pergi KK. Lepas tu Haifa cakap dekat nurse nak beli alat tu kan. Lepas tu itulah, sekarang ni Haifa kurangkan makan. So sekarang ni Haifa kurangkan makan karbo dengan air manis. So sekarang ni Haifa banyak minum air kosong. Lepas tu Haifa makan ikut waktu. Dan lepas tu Haifa kurangkan makan karbohidrat dan banyakkan makan protein, macam ayam, ikan tu kan. Banyaklah yang kuah-kuah tu semua Haifa dah tak makan dah. Okey, buah pun Haifa dah kurangkan sebab Haifa rasa sangkut tu sebab Haifa banyak makan buah lah. Haifa rasa sebab sebelum ni kan Haifa tak lalu nak makan. So Haifa hanya makan buah saja. Bayangkan Haifa makan buah je hari-hari. Boleh kan 2 Tupperware boleh habis buah. Jambu batu ke, buah apa ke kan, boleh habis 2 Tupperware. Buah nenas ke. Okay, so Haifa dah tak makan buah. Kalau Haifa teringin sangat, Haifa makan 1 slice je. Pulangkan Tupperware. Pulangkan Tupperware, mak betul. Sebabkan Zul lah. Inilah suami saya yang membantu saya ya. Sepanjang saya kena JDM ni ya. Kena ulang alik KK ya. Lepas tu apa lagi nak cerita? Itu je lah, Haifa kawal makan je lah. Setakat ni bacaan normal. Lepas tu macam walaupun cek untuk buat BSP 28 hari bulan 4. Tapi sekarang ni pun Haifa masih buat sendiri-sendiri lah. Haifa macam nak test bila makan tu, lepas 2 jam Haifa test makan ni okey ke tak, macam tu lah. Tapi manis-manis memang dah tak makan lah kan, sebab risau. Sebab bila kita JDM, okey, dia akan efek pada baby tau. So baby kita kalau kita selalu makan manis-manis, nanti bila dia lahir, okey, dia ada probability untuk terkena hypo. Okey, sebab masa dalam kandungan dia asyik manis-manis kan. So bila dia keluar, bila potong tali pusat tu, dia dah tak dapat sumber gula tu. So dia akan jadi hypo, and boleh kena sawan dan sebagainya. So kita nak elakkan benda tu, jadi kena jaga makan So ibu-ibu mana yang kena JDM macam Haifa, okey, ibu-ibu mana yang kena macam Haifa ni, okey, korang kena jaga pemakanan betul-betul. Okey, Haifa sangkut JDM ni waktu minggu ke 13 lah. Awal lagi 13. Ya, perut ibu ada baby. Okey, lama lagi lah perjalanan tu sebab Haifa punya due date bulan 10. Okey, insya-Allah bulan 10. So korang doakanlah semoga dipermudahkan urusan Haifa kan sepanjang mengandung dan bersalin. Okey, apa lagi? Yang tu je lah yang Haifa nak share pasal BSP,
pasal pemakanan. Lepas tu yang ni Haifah datang kat sini sebab nak bersenam lah bagi keluar peluh. Eli bila kita makan something yang macam kita minum susu ke apa kan ada gula kan. At least bila kita bersenam tu glukos tu digunakan lah waktu kita buat senaman. Okay. So senaman tu kalau boleh biar seminggu 3 kali lah macam tu Walaupun kita tak larat tapi kita kena gagahkan diri. Sekarang Haifah dah trimester kedua. Nak masuk minggu ke-14 dah. Okay. Bolehlah bersenam sebab masa Haifah trimester pertama tu memang tak boleh bersenam langsung. Okay, hanya boleh melepek dan terbaring sahaja sebab tak larat. Okay. So tu je yang Haifah nak share kali ni. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Lepas ni kita kena bangun awal sikit ya untuk buat senaman di pagi hari. Tengah hari dah. Tak ada tengah hari. Sekarang ni jam pukul berapa Daddy sekarang? 8.50. 8. Apa tak detect? 8.51. Tak tahu nampak ke tak? 8.51. Okay. So inilah suasananya kat sini. Kalau pukul 7 mungkin redup lagi. Pukul 8.51 dia dah terang sikit lah. Okay. So kita dah nak pergi beli sarapan. Jom. Kita dah nak balik. Esok kita datang lagi. Okay. Dan Okay, esok kita datang sini pukul apa? 7. Okay, 7. 4. Allah. dia lewat tidak. Tang apa bagi? Okay, jom. Dah panas lah. Jom. Panas-panas pun tak boleh kan. Kena stroke harbor pula. Jom. Jom. Cepat. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Okay, so yang tu lah kita punya klinik kesihatan ibu dan anak. Okay, dia macam klinik-klinik. Okay, itulah klinik kita. Masa kita check up sepanjang kehamilan ni. Dekat situ. Lah kek kita.